Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan kerana hadir pada sesi program kita. Pada malam ni kita akan buat program secara percuma. Nama saya Ahmad Syihan. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan dah tengok video-video saya yang ada sama ada di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok. Jadi itulah saya. Semuanya rambut tak ada sebenarnya di sebalik cap, snow cap tu. Sebenarnya macam inilah rambut saya. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan untuk join kelas kita pada malam ini. Kelas kita pada malam ini kita lebih kepada demo sebab apa kita akan mendedahkan satu AI, bukan nak kata satu AI yang baru. AI dia sama naik dengan ChatGPT, sama naik dengan Gemini. Cumanya dia meletup dalam setahun dua ni sebab dia memberi nilai tambah yang baru berbanding daripada Gemini ataupun ChatGPT. Saya perasan antara tuan-tuan dan puan yang ramai dekat sini, kita dah biasa pakai AI dan kita faham daripada AI dulu lagi bila dia awal-awal keluar, dia dalam bentuk chatbot, betul tak? Kan dia dalam bentuk chatbot. Jadi apa yang kita buat ialah kita tanya dia soalan, lepas tu dia akan jawablah soalan kita. Kita minta dia buat tugasan, dia buatkan tugasan untuk kita ikut spek kan. Tapi mindset untuk menggunakan Claude ni berbeza. Bukanlah nak kata fungsi soal jawab macam kita pakai ChatGPT ataupun Gemini tu tak ada. Ada. Cumanya cara kita nak guna tu lain sikit. Kan? Jadi kalau kita beli kereta baru contohnya, kalau kita selama ni kita dah pakai kereta manual, dia macam pelik sikit lah memandu kereta automatik. Ataupun bila kita dah biasa memandu sebelah kanan, kita kat Malaysia ni pergi dekat negara Amerika contohnya, pemanduan belah kiri dia rasa pelik sikit. Jadi begitulah. Cuma je Claude ni punyalah hebat dia, dia memberi nilai tambah yang berbeza sebab dia boleh buat lebih banyak perkara. Saya faham antara kita yang ada pada malam ini, ramai yang bekerja sebagai pegawai kerajaan dan juga swasta kan. Jadi nak buat laporan, nak buat proposal, nak buat PowerPoint lah contohnya kan. Kalau kita pakai ChatGPT ataupun Gemini, dia setakat boleh buat inti je lah. Kan. Kita daripada awal-awal lah, saya antara yang awal juga yang menggunakan ChatGPT, masa tu tak ada lagi kena 100% bercerita bertanya pada AI pakai bahasa Inggeris kan. Sampai sekarang lah pun, tapi bukanlah baru ni ada penambahan. Dia setakat menjana perkataan untuk kita. Jadi Claude ni dia menjana sesuatu yang lebih untuk kita. Jadi bila kita minta dia buat dokumen, memang betul kita boleh terus download dokumen sampai kan kita boleh simpan dokumen kita tu. Katakanlah kita dah ada letterhead jabatan kan, kita boleh tetapkan letterhead jabatan tu. Itu antara salah satu demo yang panas lah saya nak bawa malam ni. Letterhead dia boleh ikut 100%. Jadi bila kita dah simpan kita punya letterhead, lepas kita punya formatting tu semua, kita dah simpan masuk dalam Claude, kita type aja kita punya kita punya inti, ataupun tak payah inti pun kita type je perincian yang kita nak tambah, apa yang berubah, kita minta dia generate. Lepas tu akan keluar yang baru. Bila kita setuju, barulah kita minta dia convert pada PDF. Kalau tak, kita download sebagai dokumen Word pun boleh. Jadi inilah ada benda yang dia bagi ekstra yang menjimatkan sejam 2 jam kerja kita. Daripada satu chat, dia terus keluar produk yang terus boleh siap. Ini salah benda yang saya kata dia punya cara fikir dia lebih up daripada ChatGPT ataupun Gemini. ChatGPT dengan Gemini dia lambat sikit. ChatGPT dia hampir menyaingi, tapi dia kena ada one extra step untuk capai ke tahap tu. Okey, jadi
cukuplah kalau saya berceloteh panjang kan. Jadi saya kena bagi disclaimer siap-siap. Kita punya interaksi pada malam ini hanyalah 1 jam saja. Saya tak dapat tunjuk semua dan saya dah pilih dah beberapa demo-demo yang penting yang saya dah advertisekan dalam poster saya. Saya akan tunaikan janji. Tapi kalaulah tuan-tuan perempuan lebih, kita ada satu lagi kelas yang lebih advance untuk minggu hadapan lah. Kejap lagi saya akan berkongsikan ada satu lagi kelas. Sebab saya, konsep saya 1 bulan kita ada satu topik yang berbeza. Jika tuan-tuan perempuan ada sebarang soalan, boleh je, bila terfikir je soalan, boleh terus send soalan di ruangan chat. Kita ada ruangan chat, saya rasa ada Puan Nolela tadi reply, dia nampaknya tak ada masalah. Ataupun kalau selesa boleh unmute dan boleh hentikan saya di mana-mana. Tapi biasa je saya ni kalau saya bercerita tu takut terlajak jadi saya lebih selesa lah kalau share di ruangan chat box jadi saya kena bagi tahu dulu Claude ni dia tuan-tuan dan perempuan akan rasa cepat tersangkut sebab dia punya fungsi dia lebih hebat dan berat. Kenapa Gemini dengan ChatGPT banyak kali kita boleh pakai tanpa dia kata sila upgrade, sila bayar $20 untuk lebih fungsi. Kenapa ChatGPT dengan Gemini dia lambat? Kenapa? Sebab dia hanya menjadi teks. Claude ni tuan-tuan perempuan memang akan rasa cepat untuk kata cepat kena bayar dia akan minta bayar tu cepat sebab dia akan kerja dia buat. Kerja je banyak. Nak buat file dokumen tu ataupun kalau kita minta dia buat PowerPoint kan. Itu semua dia menggunakan coding yang dia jalankan dalam latar belakang. Jadi kita tak nampak benda tu. Dia hasilkan untuk kita. Jadi coding-coding tu semua banyak makan token. Kalau tuan-tuan perempuan berinteraksi, kalau sekadar chat macam biasa, insya-Allah macam tak luak lah. Tapi bila dah lama-lama, kalau macam saya ni, saya terasa juga bottleneck. Kadang-kadang bila kena buat proposal ataupun nak buat sesuatu benda secara kerap, seminggu tu mungkin 2-3 proposal orang minta nak kena pindah-pindah, dia memang cepat lah. Jadi harga yang paling murah Claude sekarang ni $20. Kalau ikut kadar tukaran ringgit sekarang dalam RM80. Dalam RM80. Syukur Alhamdulillah kadar tukaran mata wang Amerika dengan Malaysia sekarang 4 kali ganda lah lebih kurang, tapi stabil lah dalam 6 bulan kebelakangan ni, jadi tak adalah dia naik lebih tinggi. Kalau ChatGPT dia sekarang dah semakin menekan kita. Dulu dia ikut dolar, tapi sekarang tiba-tiba dia dah ada harga dalam ringgit. Harga dalam ringgit dia terus tekan RM99. Okey. Masih perlu generate prompt dekat ChatGPT ke untuk Claude prepare PowerPoint ataupun Excel? Tak perlu tuan. Boleh terus je. Tak perlu dalam kata lain kita tak perlu pindah-pindah lah. Kan biasa kan orang dia buat idea kat ChatGPT, buat kat Gemini. Contoh kan, tak payah lah. Tak payah lah. Kita boleh buat terus daripada A sampai Z ikut Claude, dalam Claude. Okey, sekarang saya akan share saya punya screen. Jadi kita akan buka kan. Okey. Entire screen senang sebab kita nak berubah-ubah, banyak yang berubah-ubah nanti. Senang untuk saya tunjukkan. Kan senang macam ni. Jadi tuan-tuan perempuan, saya kena bagi tahu siap-siap. Kalau nak mendapat fungsi yang penuh pakai Claude AI ni, tuan-tuan perempuan, saya jemput untuk download app dia. Kalau kita pakai dalam browser, macam cara kita pakai ChatGPT ataupun Gemini, dia sedikit terhad sebab dia tak ada fungsi cloud code.
Bila tontonan perempuan berbayar, ambil yang fungsi berbayar, nanti memang ada terasa lah teringin nak pakai cloud code kerana dia punya kemahiran menghasilkan coding tu sangat tinggi. Bukan coding ni bukan setakat macam untuk orang yang teknikal ataupun pembina website nak buat programming, tak. Walaupun saya tak ada latar belakang programming yang mendalam, kita perlukan coding tu. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, macam hari ni saya nak tunjuk buat dashboard ni, kemahiran buat coding, kod sebenarnya tapi dia ada beza je kalau kita buat dalam chat biasa ataupun dalam kod tu juga. Okey. Macam mana saya nak buka? Okey, macam ni lah kadang-kadang saya tak nampak chat tuan-tuan perempuan itu jadi masalah. Okey, sekarang ni jadi saya ajak tuan-tuan perempuan masuk dan download. Boleh tak saya tahu berapa ramai yang hadir malam ini yang dah menggunakan Claude? Itu pun bagi tahu. Dan juga siapa yang ada Claude ni, berapa ramai yang bayar Claude? Boleh bagi tahu tak? Belum pernah. VBA code dikira coding juga? Ya betul tu. Dia bahasa pengatur caraan ni dia ada banyak. Salah satunya ada Visual Basic lah. Visual Basic tu salah satunya. Belum pernah tuan, okey, rasanya belum pernah lagi. Tak apa, untuk kegunaan yang ringan-ringan boleh saja kita pakai, tapi bila kita dah terfikir kan, saya tahu antara anda yang join pada malam ini, ada yang masuk pertandingan inovasi, macam mana kita nak automasi kerja kat pejabat. Lama-lama kita macam, boleh tak buat macam ni, boleh tak buat macam ni. Itu yang kita rasa nak masuk coding tu kan. Tapi itu kemahiran dia tinggi sikit lah. Nak buat coding tu tidaklah serumit mana yang kita sangka kan. Cumanya nak membetulkan coding tu supaya dengar cakap kita, itu yang kita kena satu step belajar tu. Okey, saya ada beberapa demo yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan. Ini dia punya paparan yang utama. Kalau ada yang dalam yang berbayar macam saya ni, dia ada chat satu, ada co-work satu. Kata apa pula beza ni kan? Kalau chat sajalah kan. Kalau chat ni, chat yang biasa macam kita buat pakai GPT ataupun pakai Gemini, chat macam biasa. Co-work ni, ini jangan terkejut dia lebih kurang macam sihir sikit sebab apa? Kita boleh pilih sama ada, tengok tak ada saya tulis folder ni kan. Dia ada program material, course outline. Saya ada sambungkan saya punya Claude ni kepada satu folder dalam komputer saya ni. Ni saya tak ada upload apa-apa dalam komputer saya. Maksud dia Claude ni boleh membaca, dia buka, baca dan juga dia buat analisis lah terhadap file-file dalam folder yang kita tetapkan. Jangan takut pula tiba-tiba sekarang Claude ni dia akan masuk kan, baca bank statement kita kan. Dalam folder tu je dia baca kan. Jadi kalaulah saya tetapkan dalam satu folder ni, ada satu folder yang banyak saya punya course outline. Macam kursus saya macam-macam lah. Selain buat AI, ada lagi leadership lah apa sebagainya. Minta dia analisis file-file dalam tu. Itu fungsi Claude Cowork. Dia boleh baca. Selain tu, kalau nak minta dia manipulate file tu, kata tolong pindah file yang ini, boleh juga boleh, ataupun nak tambah folder, nak buang file, boleh. Semuanya boleh dikawal sebagai dalam ni lah, dalam Cowork ni. Itu kalau kita sempat saya akan tunjukkan. Itu pun menarik juga. Dan kalau kat sini kalau kita tengok macam kita pakai ChatGPT, Gemini, dia ada pilihan-pilihan model. Model dia yang paling power sekarang ialah Opus 4.8. Rasanya untuk kita kegunaan biasa-biasa ni, kita tak adalah perlu nak pakai 4.8 ni. Kalau kita buat untuk pengatur caraan dan sebagainya, kita pergi 4.8. Fable 5 ni, ini yang kontroversi. Donald Trump tiba-tiba pula dia sekat akses
kepada orang luar negara, orang US je boleh pakai. Tapi dia izinkan penggunaan ni dah 2 minggu kot dia mulakan balik. Dia akan benarkan penggunaan sampai 19 hari bulan. Kalau ChatGPT sekarang dia ada ChatGPT 5.6, Terra, Sol dan Luna. Dia ada model-model dia begitu. Okey, inilah dia apa kita punya co-work. Dan juga ada satu lagi, kalau kita pergi kat panel dia tepi ni, saya boleh je tekankan dan pergi kat code, barulah kita boleh buat coding yang heavy lifting tu je. Okey, berhentilah banyak sungguh saya excited nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan. Okey, kita buat satu benda yang mudah. Katakanlah saya ada satu dokumen ni, saya tunjukkan satu dokumen ni kepada anda. Saya perasan ramai yang ada jawatan kerajaan dekat sini kan. Saya ada satu pekeliling kat sini. Pekeliling ni ada berapa banyak muka surat? Kalau tengok kat tepi bawah ni ada 218 muka surat kan. Tiba-tiba kita bayangkanlah satu hari tu tiba-tiba kita dapat wahyu. Tiba-tiba kena buat summary ke apa semua kan. Jenuh dah nak baca apa semua ni kan. Jadi untuk yang mudah saja, ini saya nak tunjukkan capability dia untuk buat ni. Nak buat summary Kita click and drag, kita nak masukkan apa dokumen ni. Dan kita boleh bersoal jawab dengan kita punya apa clock ni kan. Tolong ringkaskan dokumen ini. Ini kita menggunakan prompt yang biasalah. Satu lagi, apa yang perbezaan kita pakai Claude ni? Claude ni, kalau ChatGPT, dia ada satu benda kita panggil custom GPT. Kalau Gemini, kita panggil dia Gemini Gems, G-E-M-S. Kalau Claude ni, dia lebih kepada satu benda nama dia skill. Yang bagus dia skill tu ialah satu teks arahan, macam prompt kita lah, satu prompt yang panjang, lagi detail, dah tahu dah apa konteks kita, apa yang kita nak buat, apa format kita kan. Jadi dia dah ada dalam benda tu dan kita boleh guna dia pada mana-mana chat. Katakanlah esok kan kita buka chat yang baru, kita nak buat ringkasan dokumen yang lain. Claude ni dia boleh ingat dah cara kita mengekstrak maklumat jika kita buat skill. Kadang-kadang kalau kita pakai Sonnet ni yang baru. Jadi ini dia ada tergelincir sikit lah bahasa Inggeris dan ada juga kadang-kadang dia tergelincir dalam bahasa Indonesia. Jadi kita faham. Jadi inilah summary yang dia buat lah. Jadi kalau kita tak spesifik, dia akan jadi summary kita beginilah. Katakanlah kita ada apa pekeliling ni. Saya nak tunjuk salah satu kegunaan skill. Skill dia, kalau saya buka di sini, kita tekan forward slash je. Forward slash tu yang ni. Yang saya type dekat keyboard saya. Saya minta maaf sebab dalam ni saya tak boleh saya tak boleh zoom. Lepas sambaran pekeliling, boleh minta dia buat slide presentation siap dengan teks ucapan. Cantik. Boleh tuan. Saya akan tunjukkan minta dia slide presentation satu dengan teks ucapan. Ini saya akan tunjuk macam mana nak buat skill. Jom saya tekan satu forward slash ni. Nampak tak tiba-tiba ada timbul ni kan. Jadi saya ada satu skill, nama dia skill surat rasmi. Skill je surat rasmi. Saya nak tunjuk paparan kepada anda semua. Okey, skill ni tak semestinya. Kalau macam ChatGPT, kalau kita nak pakai custom GPT, kita kena bayar. Tapi skill ni, selagi mana kita ada skill tu, kita ambil yang free pun tak apa. Katakanlah tuan-tuan kita ada Claude di rumah, lepas tu dekat office kita ada pakai akaun yang lain, akaun yang berbayar. Kata Allah, terlupalah macam mana kita nak
nak buat benda ni. Skill tu sebenarnya satu dokumen dokumen notepad yang tuan-tuan perempuan boleh pindah. Boleh hantar melalui WhatsApp, download skill tu, pasang dekat cloud yang kat pejabat, boleh buat. Itu betapa hebatnya apa skill dia boleh dipindah-pindah. Kalau macam custom GPT, kat ChatGPT kan, bila dia dah ada dalam akaun kita, contohnya kita ada akaun yang berbayar kat rumah, dekat office, komputer office yang free kan. Dia macam kenalah copy, lepas tu paste, leceh. Okay, saya nak tunjuk surat rasmi ni dengan cepat supaya saya boleh buat contoh Tuan Azharil. Boleh minta dia buat slide presentation. Sebentar Okay, ini surat rasmi. Saya tekan je surat rasmi. Lepas tu kita masuklah sedikit konteks. Buat surat iringan nak maklumkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan. Contohlah kan, kesihatan mengenai pekeliling ini, highlight 3 poin utama yang awak dah senarai. Lepas tu kita malaslah nak cari apa pula alamat Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan kan. Awak googlekan untuk saya alamat ketua. Tekan saja. Jadi bila dah ada forward slash surat rasmi ni, tak perlulah lagi kita nak buat prompt panjang. Kan kita dah belajar dah dekat ChatGPT, dekat Gemini, dah diajar oleh kursus-kursus AI yang lain. Kita kena prompt yang power. Ya betul, prompt power tu penting. Tapi bila dah kena tulis ataupun kita kena copy paste, leceh lah juga kan. Jadi bila ada macam skill ni, dia dah tertanam dah dalam komputer kita. Kalaulah kita nak pindah pun, kita boleh saja pergi kat skill ni, manage skill. Jadi inilah semua skill saya. Nak buat surat rasmi, nak buat invoice, nak buat content, nak buat Facebook post, perancangan bulanan, semuanya ada. Jadi apa yang berlaku di sebalik tabir ni ialah dia buat coding lah ni. Dia buat coding. Itu yang dia akan ambil banyak cepat sungguh token ni dah habis, lepas tu barulah dia nak minta bayar-bayar kan. Saya bagi tahulah siap-siap supaya tuan-tuan perempuan dia akan jadi sedikit annoying lah. Semuanya nampak kemas, alamat, tajuk, jadual 3 poin dan tanda tangan tak terputus. Saya gunakan nombor rujukan Edu KKM. Itu saya dah bagi dah siap-siap bagaimana saya punya nombor rujukan. Edu space, Edu / Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Saya bagi huruf capital setiap satu kan. Jadi dia akan buat je tu. Alamat ke Ketua Setiausaha saya ambil Kompleks E Putrajaya. Jadi kalau saya download dah open, ni asal begini je. Kalau saya download dah open, terus keluar, nampak ni, siap ada letterhead saya sekali. Siap ada, alamat dia tolong kira kan, tolong masukkan. Letterhead ni, masa saya nak ajar skill dia, memang saya dah provide dia dengan template ni. Template ni siap ada letterhead dia sekali lah. Sekali je, bagi sekali saja. Lepas tu dia boleh lah keluar ulang buat jadi apa yang ni dia dah settlekan sekian. Yang benar ni memang saya kata jangan pisahkan yang benar dalam page lain, tanda tangan dalam page lain. Tak nak, saya tak nak macam tu. Memang saya nak yang benar tu sekali dengan saya punya tanda tangan. Cuma kat sini tanda tangan ni kena ni lah sikit kan. Ini dalam 5 saat settle lah, jadi tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Rujukan betul, tarikh hari ni betul 18 Julai. Cantik. Punyalah kejap je, kita tunggu, kita tambah sikit masa je nak tunggu dia coding. Yang lain-lain ni semuanya AI buatkan. Jadi saya punya contohnya lah, apa yang saya punya template surat yang saya bagi dekat ni, dekat AI ialah ni.
Benda yang sama je kepala surat saya. Jadi saya suruh latih dia macam tu, hasilkan skill, maknanya skill tu jugalah dia akan buat segala coding dan sebagainya supaya dia boleh buat apa ni, buat saya punya surat yang baru. Itulah betapa dahsyatnya kita sambung dengan apa permintaan Tuan Azharil kan. Lepas samaran sekeliling boleh tak buat slide presentation siap dengan teks. Ini nak buat satu benda ni, satu kelebihan Claude ni ialah bila dia tak faham konteks, dia tak tahu mengenai diri kita, dia akan tanya. Contoh ini tolong buat teks, tolong buat teks pula. Kita buat ni dulu slide presentation. Saya akan buat dia sesamar mungkin, as vague as possible. Tengok apa dia jawab Dia akan tanya kita dulu. Tapi mungkin kadang-kadang bila dia dah faham kita, dia akan terus buat lah. Ada tak? Nampaknya dia terus buat. Dia akan terus buat. Boleh saja. Tak perlu pun kita nak berpindah sana, pindah sini, kopi sana, kopi sini kan. Tak perlu. Dia akan terus je buat. Cuba saya rasa nanti dia akan tanya juga ni tapi nampak bila dia dah buat coding ni, nampak dia terus jalan ni. Jadi yang ni slide presentation ni, ini saya kena bagi amaran pada siap-siap. Kalau kita terus buat slide presentation terus dalam Claude macam ni, dia akan dapat satu set presentation yang bagi saya dia sukar dibaca. Kalau anda buat slide untuk dicetak, kalau kita nak buat macam handout contohnya, okey. Tapi kalau kita nak buat kalau kita nak buat pembentangan letak dekat projektor yang besar, tulisan dia selalunya kecil. Jadi ada satu benda yang dalam skill tu kita kena bagi tahu untuk bagi dia up lah. Jadi kita biarkan dia, ini gambar coding ni. Dia terus buat. Tak done lagi dia dah. Dia dah terus terus nak buat. Selalu je dia akan ada beberapa soalan lah. Ini dia assume saya nak buat untuk setiausaha lah. Kalau tak, biasa je dia akan minta lah, kita nak buat untuk siapa, nak buat berapa muka surat, dia akan tanya benda tu. Tapi hari ni mungkin kita dah daripada summary tu, dia akan terus buatkan. Tak apa, kita biarkan saja ini akan terus. Jadi nampak tapi saya pada malam ini, saya tak dapat tunjukkan kepada anda semua macam mana kita nak bina skill tu. Nak bina skill tu dia bukan kita setakat menaip saja Dia ada urutan yang kita kena buat supaya nanti kita punya hasil ni tak cacar merba. Lepas tu sekarang bila dah buat kena pula edit 2-3 kali kan. Jadi tu yang kita malas. Itu yang kita malas nak buat tu kan. Jadi kita nak buat. Nampak tuan Tuan Azharil, dia dah keluar. Ini dalam bentuk PPTX dalam PowerPoint. Jadi inilah dia punya ini yang saya kata masalah ni. Umur persaraan wajib dan option skim persaraan, Allah, hai kecil sungguh kan. Tengok dalam skrin saya, okey tak apa, saya download lah untuk memberi comparison yang jujur. Dia saya punya memberi comparison yang jujur, halus sungguh. Dia bagi 12.5. Kalau kita nak buat teks untuk baca depan mata kita, nak rujukan, tak apa kan. Tapi yang ni dia ada sedikit kecil. Jadi dia punya langkah mengatasi dia ada dalam kaedah macam kita nak buat nak buat skill. Ada soalan? Dia terdengar macam ni tak apa.
Saya pindah ke sini lah, senang saya nak nampak ni Okey, ini kita punya cerita perkeliling tu lah. Perkeliling ada slide dan juga ini dia punya assumption. Dan nak buat teks ucapan setiap slide boleh. Kalau tuan nak masukkan ada apa dia orang kata dalam PowerPoint tu ada speaker's note pun boleh kan. Jadi kalau kita buat teks ucapan mengiringi slide PowerPoint secara ringkas kita penuhi juga apa permintaan. Jadi nampak apa contoh dokumen saya ni. Surat ni tadi dia akan ikut sebiji kita punya format. Dan tak perlu lagi lah tuan-tuan dan perempuan nak apa lepas ni kena dah buat apa dokumen tu nak kena edit lah apa semua kan. Tak perlu lagi dah. Ni saya dah buka kot ni surat dia. Tak perlu lagi dah. Kita sedia kepala surat sekali saja kita bina skill. Lepas tu kita ni nak bina skill tu itu apa yang kita akan cover dalam kelas kita minggu depan. Sebab dia punya urutan gaya fikiran dia panjang sikit. Tapi dia punya setup dia sekali je semua hidup. Selagi mana kita duduk jabatan tu letter head tak berubah, itulah apa letter head yang kita pakai kan. Jadi itu kita punya tata cara. Okey. Jadi kita nak pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat lebih tinggi tu macam mana? Okey, saya tunjuk satu lagi. Saya ada data. Saya ada data kat sini. Ini kalau tengok data ni ada 6,000 line. Ini data daripada perpustakaan olok-olok lah. Pustakaan olok-olok. Jadi kat pustakaan tu pada tarikh ini pukul sekian siapa datang. Jadi dia rekodkan. Jadi kita nak buat dashboard. Kita nak buat dashboard. Kalau kita minta Claude buat dashboard, dia boleh buat dashboard. Macam saya sebut tadi, dah siap dah teks ucapan. Nampak teks ucapan taklimat ringkas. Jadi ada pembukaan, slide. Jadi ini dalam bentuk teks sajalah. Siap pula sebab apa Claude ni dah kenal dah saya Islam. Dia pun penutup dia pun secara ni lah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak AI sekarang ni kan. Okey, saya nak tunjuk dashboard. Saya ada buat dashboard berdasarkan ini. Kalau kita daripada minta Claude buat dashboard, dia akan buatlah segala coding tu kan. Betapa handalnya apa Claude punya dashboard ni. Kalau kita minta dia untuk buat saya nak dashboard yang boleh kita apa filter. Filter kan Yang ni saya letak filter ini dia on semualah semua hari. Saya nak tengok hari Isnin saja, saya tutup semua. Kalau hari Isnin, trend kunjungan bulanan, bulan Mac naik tinggi. Lepas tu bulan Jun naik tinggi. Ada pula keluar. Sebab apa? Mungkinlah sebab sekarang cuti sekolah kan. Masa Mac dia ada cuti sekolah. April, lepas tu Jun ada cuti sekolah kejap kan. Jadi ada naik trend dia macam tu. Dia siap, dia ikutlah gaya kita punya macam mana kita design kita punya skill. Kalau tuan-tuan perempuan kerja macam salah satu klien saya Akademi Audit Negara, dia nak kena buat banyak dashboard, banyak data-data kan. Jadi data ni tak perlulah kita nak buat coding semua, tak payah. Kita hanya describe saja apa yang kita nak buat. Lepas tu dia akan keluar jadi macam ni kan.
Jadi apa yang kita minta dia akan turutkan. Satu, dalam prompt saya akan minta dia buat filter lah. Filter, lepas tu ada kita punya ni. Jadi ni kita boleh buka dalam browser kita. Jadi kita bolehlah buat paparan dan interaktif. Bukan setakat macam skeping slate PowerPoint saja. Kita boleh interact. Kalau kata hari kerja, mungkinlah hari kerja tak power sangat. Kita buat Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad 2064 kunjungan. Daripada bulan 1 sampai bulan 6. Jadi kita nampak lah. Untuk Sabtu dan Ahad, bulan Mei dia naik tinggi sikit. Mungkin ada cuti apa pula bulan Mei ni kan. Hari yang paling sibuk ialah hari Sabtu. Jadi semua kita punya carta-carta ni akan berubah lah. Saya keluarkan. Semuanya berubah, nampak kan? Semuanya berubah. Kanak-kanak, remaja, apa semua, kita boleh buat. Cumanya saya nak tunjukkan kelemahan bila kita buat pakai Claude ni. Walaupun Claude ni dia boleh buat design dashboard kita, nak buat website, dia boleh buat, tapi dia punya design tu ya Allah payahnya lah nak tengok kan. Kalau macam ni, kalau macam saya nak tunjuk untuk jabatan saya, rasanya tak profesional lah kan. Tak profesional lah benda apa ni, nampak payah sungguh. Dia punya heat map tu nampaklah Sabtu dan Ahad tu dia berat sikit kan. Tapi color dia tak ada ke color yang menarik sikit kan. Katakanlah kalau salah satu perpustakaan yang paling best lah saya pernah pergi ialah Perpustakaan Raja Tun Huda dekat Shah Alam kan. Ceria kan, lepas tu interaktif kan. Kita boleh pula ajar Claude ni macam mana nak design. Jadi ini data yang sama, saya tukar design. Jadi bila dia kata, ini barulah nampak macam perpustakaan kan, baru ceria daripada gelap macam ni, ya Allah payahnya lah nak baca kan. Ini saya reset besar kan. Ini jadi perpustakaan. Jadi kita sama juga dia punya button dia, kita boleh toggle, kita tengok Sabtu dan Ahad malam ada tak malam. Sabtu Ahad malam orang tak datang. Jadi tutup je lah pukul 6 ataupun pukul 5 kan. Jadi kita ada data lah. Petang ramai juga yang datang Jadi barulah cantik sikit. Kita boleh ajar dia. Kita boleh ajar dia macam mana dia nak ikut certain design. Jadi benda tu juga yang kita akan ajar pada minggu hadapan jugalah untuk buat tengok design-design yang menarik. Kadang-kadang ada setengah orang dia sensitif sikit sensitif. Saya tak nak lah buat design-design dengan AI ni kan. Design AI ni kadang-kadang dia ada satu ciri-ciri. Ciri-ciri dia pula dia kalau tengok poster kementerian ni, nampak macam sama. Tengok kementerian yang ni, sama. Pergi tengok kat sekolah, sama pula kan. Poster macam lebih kurang sama je. Jadi benda ni kita akan bawa juga untuk bawa kita akan sentuh pada kelas pada minggu hadapan. Jadi daripada data tersebut kan, saya minta juga macam soalan Tuan Azharil tadi, sebenarnya saya nak tunjuk daripada data tu, saya dah ada summary. Saya nak buat slide pula. Dan bila nak buat slide tu, saya minta dia ikut design style macam saya punya dashboard ni. Dashboard saya macam ceria, ada warna hijau ni kan, warna dia kan. Jadi dia ada brand identity. Barulah tengok kan, ini Tuan Azharil yang buat kan, dia lawa macam ni kan. Kita boleh ada pula identity. Jadi sambung pula buat slide. Mana saya punya slide tadi ini slide yang sebelah kanan ni dipaparkan. Jadi ada slide ni, ada boleh pula kita tunjuk dan design style dia menyerupai, memang 100% sama dengan apa yang kita buat dashboard. Jadi barulah ini brand identity kan. Cumanya macam saya kata tadi, dalam saya punya pengajaran tadi, saya tak adalah ambil kira saiz tulisan ni, tapi secara umumnya ngam lah
hujung minggu mendominasi kehadiran. Lepas tu ada pula highlight the main point dan dia akan tunjuk kita punya data. Waktu paling padat malam pada hari waktu biasa saja yang apa ni kan, apa yang ada. Hari hujung minggu tak ada. Dewasa muda merajui pengunjung. Dan nampak dia nampak dia cadangan. Ini antara apa benda-benda yang apa tergelincir lah. Tergelincir. Kalau tergelincir situ tak ada masalah, kita download saja. Oh, dah ada dah. Dah ada dah, kita buka perpustakaan. Jadi kita dah minta dia buat dalam PowerPoint. Cadangan ni, semua item boleh di-adjust. Jangan risau. Yang ni kita besarkan. Cadangan, kita letak balik, kita besarkan. 10 saat. Selesai. Kan selesai. Cuma je jadi tulisan ni, tengok dia buat 11 ni kan. Akan sakit hati lah orang kan. Kalau saya besarkan skrin saya ni, tengok. Dia tetap kecil. Tetap kecil. Jadi ada benda yang kita boleh adjust dekat skill tu. Dia punya design ni kan. Jadi barulah ada identiti. Kalau macam selama ni saya ada tunjuk macam mana kita nak buat slide PowerPoint pakai Kimi kan. Tuan-tuan perempuan dah tengok video-video saya pakai Kimi lah, pakai apa gambar lah kan. Jadi yang ni kita dah boleh bagi perencah sendiri pula. Kata tak nak lah follow apa yang AI buat tu. Jabatan saya ada style dia sendiri. Jadi kita boleh minta lah AI buat kan. Jadi minta AI buat. Setiap orang akan ada apa design yang konsisten. Jadi itu apa yang kita boleh buat lah. Dan inilah kemuncak dia. Kemuncak ni ialah yang saya sebenarnya AI ni dia buat file HTML sebenarnya. Kalau nak buat file HTML kata kalau file HTML ni kalau nak bagi orang buka kenalah bagi file tu dekat orang tu barulah dia boleh interact macam ni kan. Boleh interact kan. Kata, tapi Claude ni dia ada satu lagi fungsi yang rasa macam ini memang habis kemuncak lah. Dia ada satu benda kita panggil artifact. Ni dashboard saya tadi. Dia boleh buka tak? Dia boleh pergi ke artifact. Artifact tu apa? File yang kita buat ni, kita boleh jadikan dia link satu website, kita bagi link tu, orang boleh interact. Kan? Jadi apa yang saya buat ni, dia kata publish artifact ni, saya buka, saya ambil copy dia punya link dan masukkan dalam artifact ni. Jadi artifact ni, barulah dia punya kepala dia ada tulis ni. Ada tulis Claude. Ni kan, ada kepala dia tulis Claude ni kan. Jadi kita boleh lah kata, benda ni dalam mesyuarat ni boleh lah macam riak sikit kan. Tuan-tuan perempuan, tak perlu saya bercakap panjang, saya bagi tuan-tuan perempuan 3 minit. Buka link yang saya bagi ni ataupun scan QR code. Lepas tu cubalah tengok data sendiri kan. Memang sangat handal lah kan. Macam tu kita boleh buat dashboard. Kalau ChatGPT dengan Gemini, dia setakat buat file HTML tu lah. Kita tak boleh share kepada orang. Inilah macam kemuncak ni lah kalau kita nak buat pakai apa ni kan, Claude. Jadi itulah dia sedikit sebanyak benda yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan. Setakat ni kita pakai yang free, tapi bila dah buka kata macam lawa lah pula dashboard yang Cik Syah tunjuk kan. Terigil lah nak buat dashboard lah. Bila dah buat dashboard tu barulah terasa macam makin cepat pula lah Claude ni minta kita bayar kan. Jadi itulah kekangan dia. Saya kena bagi tahu siap-siap lah. Tapi tak ada masalah pun bila saya program saya bulan
bulan 6 ke bulan 5. Bulan 5, ujung bulan 5 ada seorang pensyarah universiti dan ada seorang dia ada seorang tu memang dia subscribe Claude. Tapi dia subscribe sebulan je memang dah jatuh cinta lah. Jatuh cinta sebab memang memudahkan. Kita dah jadi satu step lebih tinggi daripada kita hanya bersoal jawab. Jadi nak jadi satu step lebih tinggi daripada soal jawab, kita kena belajar lah kan kaedah-kaedah nak buat skill. Jadi kaedah nak buat skill tu dia bukan sekadar macam kita nak buat prompt biasa tak. Dia ada kitaran dia. Lepas tu kita tengok okey ke tak, lepas tu kita refine lagi. Macam mana kita nak refine, nak dapat perencah yang kita buat tu, barulah kita berpuas hati, kita boleh save. Bila dah save barulah kita boleh seru seru kita punya skill tu dengan pakai /. Ini saya ada macam-macam lah dan saya ada lagi akaun satu lagi lah yang saya gunakan untuk pelbagai eksperimen. Jadi malam ini hanya kegunaan yang relevan dengan pekerjaan lah. Untuk minggu hadapan kita akan ajar macam mana thinking yang betul untuk menggunakan Claude ni. Tuan-tuan dan perempuan dah nampak dah sikit saja. Claude ni dia dah lebih dah daripada kita sembang dengan AI. Kita kena ada input kita sekali. Jadi lama-lama kita dah terlatih dah untuk menambah detail dalam kita punya permintaan. Satu benda yang saya perasan jugalah, tapi bukan mengenai AI. Bila saya dah dilatih untuk tulis prompt, lama-lama kita interaksi kita dengan manusia pun lama-lama lebih berkesan sebab kita akan cakap, kita beri arahan ataupun kita nak minta tolong daripada rakan sekerja kita tambah detail. Secara tak langsung saya pun dah komunikasi kita dah lebih berkesan sebab kita belajar menulis prompt dengan AI kan. Jadi kita belajar thinking yang betul macam mana kita guna Claude ni, dan kita akan belajar juga macam mana nak buat skills. Tuan-tuan perempuan kita akan bagi tuan-tuan perempuan siapkan tuan-tuan perempuan punya skill. Terpulang lah. Boleh fikir dulu siap-siap kan. Rasanya sebelum nak masuk kelas minggu depan ni aku kenalah belajar buat slide macam Cik Syan tunjuk tu kan. Jadi okey, minggu depan bila dah daftar kelas tu, kita bawa lah contoh nak buat slide contohnya kan. Selain tu juga saya akan selit-selitkan lagi. Ada benda lagi yang dalam Claude bila tuan-tuan perempuan dah bayar ni, kita boleh dapat. Contohnya, ada Claude yang kita boleh pasang dalam kita punya Google Chrome. Dia ada dalam Google Chrome saja. Dia tak ada dalam Mozilla Firefox, dia tak ada dalam Microsoft Edge. Dia ada dalam Chrome saja. Siapa yang ada dalam grup WhatsApp saya, dia mesti dah tahu dah. Saya pernah tunjuk satu video recording. WhatsApp yang tuan-tuan dan perempuan terima, dapat link-link ni, dapat link-link ni, itu sebenarnya dihantar secara pukal menggunakan Claude dalam Chrome. Kan? Saya ada satu Excel yang tuan-tuan perempuan isi Google Form tu. Jadi saya buka Google Sheets tu, satu tab, minta dia buka WhatsApp dan hantar saya punya teks. Jadi sebenarnya Claude boleh buat. Yang bagusnya kalau tuan-tuan perempuan pakai ChatGPT, kita kena buat satu coding yang lain. Itu coding dia tak adalah rumit sangat, tapi dia dah ada siap dah dalam Claude Chrome. Jadi boleh pula kata, senangnya lah kalau kita kerja-kerja berniaga ataupun tuan-tuan perempuan nak buat peringatan, kita dah buat program kan, kata kenapalah pelajar-pelajar dilihat sungguh hantar assignment. Boleh hantar peringatan personalized kan. Mungkin dalam Excel kita tu boleh pula masuk untuk pelajar A ni boleh secara biasa, pelajar B kena peringatan keras sikit. Boleh. Dia boleh secara personalized. Kemudian saya akan tunjuk juga macam mana
kita nak guna co-work. Co-work yang macam saya sebut tadi, dia boleh buka, baca, pindah kita punya dokumen, dia boleh delete, dia boleh bukakan folder kan untuk kita. Dan juga saya tunjuk macam mana tuan-tuan perempuan daripada HTML ni kita nak jadikan artifact. Kemudian cloud code juga kita akan sentuh. Dan juga ramai juga saya rasa berminat macam mana nak buat nak buat dashboard macam ni. Nak buat dashboard tu satu, nak buat dashboard yang lawa tu satu lagi. Kan? Jadi dia ada dua stage lah. Nak buat apa dashboard yang lawa, dia ada satu extra layer. Dan juga kalaulah tuan-tuan dan perempuan katakanlah satu hari nanti Claude ni tak berjaya kan, apa digulung tikar lah contohnya kan. Macam pagi tadi saya share dalam grup WhatsApp, ada salah satu servis saya buat automation, dia dah tutup gulung tikar kan. Jadi kita dah ada file HTML yang dashboard ni, kita nak letak dia pada website yang orang boleh akses. Jadi saya akan ajar juga untuk tuan-tuan perempuan publish kita punya dashboard ataupun macam kita nak buat website interaktif kepada website. Jadi ada dua servis yang kita buat kat situ. Dia banyaklah benda yang kita akan sentuh pada minggu hadapan, tapi dia punya tunjangnya kita nak bagi tuan-tuan perempuan siap macam mana nak tulis skill tu. Skill.md. Skill.md. Tuan Azhari tanya, kelas minggu depan free atau berbayar? Ni soalan yang sangat relevan sekali Saya tunjukkan sedikit poster dia. Ini apa kita akan buat 25 Julai hari Sabtu 8 hingga 11 malam. Harga early bird ialah RM49 dan dia punya early bird dia sampai 23 hari bulan. 23 hari bulan. Jadi kita akan adalah beberapa kita akan daripada prompt input tu kita ajar macam mana nak buat kita punya skill. Dokumen output tu tuan nak buat apa, terpulang lah nak buat macam letterhead saya macam tiru sebiji-sebiji pun boleh, ataupun kata macam lawa lah pula nak buat slide PowerPoint pun boleh. Dan juga kita ajar macam mana nak buat dashboard. Tunjang dia yang paling awal sekali kita ajar macam mana nak buat skill tu. Nak buat skill tu. Jadi apa kalau tuan-tuan perempuan dah ada dalam grup WhatsApp, link pendaftaran ada dekat description, ataupun boleh juga tengok di bio saya punya media sosial, ada dekat situ. Ataupun kalau payah sangat, kejap lagi bagi saya ni bagi WhatsApp sikit kat saya, nanti saya bagi link pendaftaran bagi yang berminat lah. Kita ada berbaki lagi 8 minit. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada soalan boleh je tanya saya. Ini satu soalan yang sangat relevan. Perlu ke migrate style, preference, etc. daripada ChatGPT ke Claude? Okey, dia ada beberapa approach lah. Kalau tuan berfikiran kata nak 100% lah buat pakai ni kan, buat pakai Claude, kita boleh je migrate. Pergi dekat dia punya dashboard ni, pergi kat setting. Jadi kita boleh kita boleh pindahkan kita punya skill ni satu. Kita punya import memory pun boleh. Tekanlah start import. Jadi dia akan bagi kita prompt, kita copy, masukkan ChatGPT, dan dia akan masuklah gaya kita kan. Kalau macam bagi siapa yang dah pernah join saya punya kelas, saya punya ChatGPT bercakap seperti kucing. Jadi dia boleh ikut lah. Cumanya, okey, ada satu benda yang saya nak sebut, satu kelegaan lah. Saya ada maklumkan dalam grup WhatsApp saya, ada satu ChatGPT. ChatGPT baru saja keluarkan aplikasi dia. Dulu kita panggil Codex, tapi sekarang Codex ni dia dah digabungkan dengan ChatGPT. Jadi bila anda download ChatGPT ni, apa projek yang kita dah buat kat Claude, dia auto bawa. Dia auto bawa. Jadi bila tuan dah familiar pakai
kita punya cloud code ni, kita dah boleh pakai Codex dah. Kan. Cuma je dia punya fungsi co-work tu mungkin tak ada sama lah. Tapi 80% benda yang kita ajar untuk cloud ni minggu depan ni boleh dipakai untuk Codex juga. Sebab dia dah mula bercerita pasal skill. Jadi yang penting ni kita nak bina skill tu. Skill tu, okay. Saya bagi gambaran lah kan macam mana skill tu sebenarnya. Okay, kita buka lah satu skill. Ini saya punya caption. Kalau kat sini tak nampak. Buka kat skill, manage skill. Caption. Dia sebenarnya prompt. Dia sebenarnya prompt sebenarnya. Kan kalau kita macam nak buat prompt kan panjang, tapi adalah kita punya spesifikasi kita kan, macam mana kita nak susun dan sebagainya. Dan lepas kita dah buat kita punya skill tu, kita nak install pula dalam cloud tu. Itu yang kita nak ajar lah. Jadi itu soalan yang Cik Mus dia mungkin kelegaan lah sikit. Sekarang ni mudah kita nak migrate. Gemini pun sekarang dah ada function untuk migrate style preference. Dia sebenarnya dia nak mudahkan orang datang ke servis dia. Tapi nampak sekarang ni Gemini sedikit ketinggalan. Gambar pun ChatGPT power kan, nak buat poster kan. Nak buat poster ChatGPT power. Nak buat dokumen pun sekarang cloud dia dah power. Cumanya yang power setakat ni yang mudah akses ialah nak buat video lah. Video. Jadi saya tutup share di sini. Mungkin ada soalan lain untuk berbaki 3 minit. Okay, ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Cik Shihan boleh tengok kat WhatsApp tak? Saya ada send something. Sebab Boleh. Saya sudah dah perasan. It was not delivered. Ada. Saya ada terima WhatsApp mengenai QR tu kan. Tak ada masalah. Nanti lepas kelas saya reply. Ya, betul. Okay. Kat Kajang Ya? Office kat Kajang Office yang berdaftar di Kajang tapi sekarang saya di Ipoh. Lumrah bekerja seperti ini banyak travel. Dan bulan 7 ni banyak saya memerlukan travel. Kalau macam saya guna cloud yang percuma, Ya. Boleh ke dapat yang untuk buat kod tu? Sebab dia suruh upgrade kan? Bila kita download yang berbayar, download dia punya app tu, baru kita boleh nampak function kod tu. Cumanya yang kod tu ialah untuk fungsi yang berbayar kan. Saya memang download, saya memang guna cloud, tapi saya tak habis explore dia yang banyak-banyak tu kan. Dia ada features yang untuk write, learn, code, live stuff. Yeah. Saya tahu skill tu ada dalam salah satu ni, tapi sebab saya tak pernah cuba. Tapi semenjak saya dilantik jadi setiausaha assistant jawatankuasa, saya kena buat benda-benda macam proposal, surat. Sebab hakiki saya bukan yang berkaitan dengan administration sangat. Jadi kalau ada skill tu memang sangat mudah lah kan? Ya, betul. Jadi skill tu yang saya kata skill yang macam saya kata prompt tu kita tak perlu yang berbayar. Tapi kalau nak buat yang coding yang lebih lanjut, saya tak tunjuk pun sebenarnya yang malam ni. Jadi malam ni sebenarnya apa yang saya tunjuk malam ni boleh digunakan yang dalam free lah. Yang macam dashboard tu, yeah. Satu version yang
tak berapa lawa. Satu lagi Ya, version yang lawa. Tu boleh ke ya. buat dengan yang percuma? Boleh. Yang tu saya minat juga tu. Sebab saya ada banyak data-data peserta. InsyaAllah boleh kita usahakan. Jadi kita punya konsep kelas pada minggu depan, kita tengok juga pada peserta tapi saya sebenarnya suka lebih banyak pada amali sebenarnya. Jadi bila amali tu saya bagi satu task, jadi peserta yang hadir tu dia akan buatlah tugasan tu. Jadi kenapa kita bagi amali, supaya kadang-kadang bila kita buat sendiri, kita tak tahu lepas ni nak tekan mana. Jadi time tu kita boleh dapatkan feedback. Kalau tak segan boleh share screen sendiri, kita ajar. Itu terpulang lah. Jadi selain daripada Puan Duratul, ada soalan ke? Saya bagi mungkin ada soalan terakhir. Okay, soalan saya dah dijawab. Terima kasih ya. Sama. Nak buat website ke? Website EduSpace, dia punya kod awal dibuat oleh Gemini Pro. Tapi sebenarnya ada masalah terhadap coding tu, Claude yang betul kan. Jadi power lah Claude ni dia buat dalam coding kan. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan, eloklah untuk saya tidak lanjutkan. Jadi saya jemput sekali lagi tuan-tuan dan puan untuk hadir kelas pada minggu hadapan. Harga early bird RM49 terhad untuk sampai 23 hari bulan saja. Lepas daripada 23 bulan, harga jadi RM75. Inilah peluangnya untuk cuba AI yang baru. Kita pakai yang free dulu. Yang berbayar sekarang nanti kalau dah yakin ataupun memang dah guna setiap hari secara hakiki, bolehlah sambung. Jadi saya minta izin juga pada hadirin hadirat pada malam ini.